Iran hari ni dah tubik syarat daripada Trump suruh minta berhenti perang. Okey, beres. Nanti kita tengok apakah reaksi Trump pula lepas ni. Okey, set guys, saya minta tolong follow dan share. Untuk kali ni kita nak beri target supaya tak kurang daripada 100,000 view. Okey, terima kasih sobat. Okey, pada 11 Mac, Presiden Iran Pezeshkian, satu-satunya cara nak habiskan perang ni ialah Amerika kena bayar dulu pampasan perang pada Iran. Bayar dulu pitih. Okey, dan Amerika kena iktirafkan hak sah negara Iran. Jadinya ringkas cerita, Iran dah letak 3 syarat untuk berhenti perang kepada Amerika dengan Israel. Okey, dengan sini syarat yang pertama, Amerika dengan Israel kena bayar dulu pitih pampasan ke atas kerugian Iran. Ikut kenyataan semalam, serangan Amerika menyebabkan lebih kurang 1,300 orang awam terkorban dan lebih 15,000 orang cedera. Okey, bukan setakat itu, Amerika dan Israel juga seret hospital dan sekolah. Sekolah yang hari itu memang menyediakan lebih kurang 250 nyawa budak. Okey, pandangan Iran, yang mulakan perang itu adalah Amerika dan Iran dan Amerika dan Israel dulu. Disebabkan tu Iran tanggung korban yang besar dan kerugian berat. Jadi Amerika dengan Israel kena bayar dulu pitih, bayar dulu pampasan kepada Iran. Lepas tu syarat yang kedua pula, Amerika dengan Israel kena iktirafkan hak sah negara Iran. Ini kita ingatkan kita kepada satu perkara lain masa rundingan Amerika dengan Iran sebelum ni. Iran banyak kali minta Amerika hormat kepentingan Iran. Tapi lah ni nampak jelas Amerika ni dianggap negara yang tak capai janji langsung, yang berlarut kuat. Okey, sebab itu Iran, kali ni Amerika mesti iktirafkan kedudukan sah Iran. Lepas tu syarat yang ketiga pula, Iran kata dia dah tak percaya lagi janji Amerika, apatah lagi janji mulut manis Trump. Mr. Trump ni. Jadi ni belik kuat. Okey, sebab tu dia beri tahu dunia, Trump nak habiskan perang, masyarakat antarabangsa kena beri jaminan keselamatan yang boleh dipercayai. Okey, supaya lepas ni Amerika dengan Israel tak boleh nak buat serang. Okey, tak boleh nak main belakang. Jadi sobat-sobat, Trump 2 kali bagi arahan seret Iran masa rundingan Amerika dengan Iran. Tengah berjalan. Okey, masa tengah berjalan. Jadi perkara ni buat Iran cukup marah sekali. Okey, Iran dia dah tak boleh percaya Amerika nak dengan ataupun Trump sekali. Tengah runding elok-elok molek tiba-tiba pemimpin dia kena bunuh dari serangan. Bagi Iran benda ni memang tak boleh terima. Dah kena sekali, mai 2 kali, lagi 3 kali. Okey, dia tak boleh terima. Dia bukan budak bodoh lah. Lalu ni Iran beri tekanan pada Amerika, kalau tentera Amerika perangkap Iran yang panjang, tak mustahil Trump sendiri akan kena sumbat oleh parti pemakan dia, Demokrat, yang memang tak akan duduk diam lah. Dalam masa yang sama juga Trump mungkin nak gunakan taktik tangguh masa. Dia nak tenangkan keadaan, beri masa Amerika pulih, baiki dulu kapal-kapal yang rosak, lepas tu sambung balik. Itulah dia oyak 6 bulan, tengok lagu mana. Inilah dia perangkap. Jadi Iran pula dia orang dah fikir masak-masak, mesti ada sebuah negara besar yang jadi orang tengah supaya menjaminkan keselamatan kepada negara Iran. Maksudnya kalau lepas ni ada pihak seret Iran lagi, itu sama macam seret negara besar yang menjadi penjamin tu sekali juga. Okey, persoalannya lah ni, negara mana yang sudi dan boleh jadi orang tengah tu. Okey, tapi masalah yang buat Trump pening kepala ialah dia mungkin nak berhenti perang, tapi sekutu dia Israel tak berhenti. Israel perang ni akan terus berjalan tanpa had masa sampai semua matlamat Israel tercapai. Iran pula dah lama kata untuk perang ni Iran sanggup lawan perhabis, lawan sampai bila-bila. Okey, kalau Israel tak berhenti, tak apa, Amerika dengan Iran nak tamatkan perang, tapi akhirnya Israel tak akan dapat apa yang hasil dia nak juga kalau dia tak dengar semua sekali.